Assalamualaikum guys. Alhamdulillah Bonda sangat gembira dapat menguruskan klien punya KWSP. Okay. So beliau beli 100 gram, 50 gram untuk fungsikan emas. InsyaAllah ilmu step by step Bonda akan guide sampai faham. Bonda berkongsi ilmu emas orang kata apa, dengan seikhlas hatilah, dengan jujurlah, tak ada propa-propa lah. Jadi di sini yang bagi kefahaman Allah Ta'ala. Jadi kepada kawan-kawan yang ada dapat KWSP, dapat pencen, sebelum nak beli rumah, nak beli tanah, nak buat segala-gala sebelum bercuti, beli gold bar dulu, lepas tu kita fungsikan macam mana nak melancong free. Gitu, nak beli tanah free, nak buat garaj free. Ramai kawan-kawan yang pencen KWSP dapat merasai nikmat emas 100 gram, 50 gram, 200 gram. Alhamdulillah, dengan izin Allah.